Betul ke kalau kita kata sekarang ini ramai orang dia kalau sakit kepala dia rawat sakit kepala, dia tak rawat apakah punca sakit kepala. Jadi ini sebenarnya bukan cara rawatan. Kalau orang sakit perut, dia rawat sakit perut. Sebenarnya sakit perut tu adalah simptom daripada mungkin penyakit lain. Okay, mungkin ada appendicitis ke ataupun macam-macam lagi boleh berlaku. Tapi dia merawat sakit perut sahaja. Kebanyakan kes ini ialah pening kepala. Pening kepala ni dirawat pening kepala je. Dia tak tahu apa sebabnya dan apakah puncanya dia tak tahu dan dia tak rawat pun. Dia ambil ubat sakit kepala setiap hari sampai berbulan-bulan. So inilah selalu berlaku. Ramai yang tidak sedar bahawa hati ini adalah satu organ yang paling penting dalam proses pemulihan dalaman tubuh. Dia amat penting. Kalau kita nak pulihkan proses dalaman tubuh ini, kita perlu beri perhatian kepada hati. Apabila seseorang itu terdedah kepada tekanan fisiologi yang tinggi, termasuklah keradangan, tekanan oksidatif, fungsi hati boleh terganggu. Kalau kita ada banyak tekanan oksidatif, kita selalunya kena perhatikan keadaan hati kerana banyak kerosakan mungkin boleh berlaku di situ. Ini bukan sahaja menjejaskan proses detoksifikasi, proses mengeluarkan atau mengenyahkan bahan-bahan toksik dalam badan kita, tetapi juga dia melibatkan keseimbangan metabolik secara keseluruhan. Dia melibatkan keseimbangan proses perjalanan, proses metabolisme di dalam badan kita. Jadi ini amatlah penting. Yang menariknya, dalam beberapa pemerhatian klinikal, kita dapati bahawa keseimbangan dalaman ini boleh dipulihkan ataupun mula mendapat pemulihan khususnya melalui sokongan terhadap sistem antioksida semula jadi dan juga modulasi laluan keradangan seperti NF-kappa B. Dia fungsi hati akan menunjukkan tanda pemulihan secara berperingkat. Maknanya kalau kita jaga improve ataupun tingkatkan sistem antioksida dalam badan dan juga tingkatkan sistem keradangan, sistem anti-inflammatory melalui proses NF-kappa B. Ini adalah satu proses rantaian yang penting yang menghasilkan bahan-bahan anti-inflamasi. Jadi kita akan dapati bahawa jika keadaan ini dipulihkan, keadaan hati kita akan menjadi lebih efisien, menjadi lebih baik. Okay? Pemulihan sebenarnya bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi melalui pemulihan keseimbangan fungsi sel secara beransur-ansur. Semua masalah ini tidak dapat dipulihkan secara sekelip mata. Dia memerlukan masa dan dia memulihkan secara sedikit demi sedikit. Dia nyahkan toksin sedikit sehari, dia betulkan sistem keradangan itu, dia hindarkan keradangan, dia berlaku secara perlahan dan secara harmoni. Okay? Dia tidak menindas dengan keras, tidak menghentikan sesuatu proses dengan mengejut, tidak. Dia menjalani proses yang cukup harmoni di dalam badan kita dan kalau kita boleh lakukan ini, dia akan memulihkan sistem hati kita dengan cukup berkesan. Okay, memahami mekanisme ini memberi perspektif baru sebenarnya dalam pendekatan kesihatan yang berasaskan fisiologi dan juga metabolisme, bukan sekadar mengurus simptom. Apakah maksud mengurus simptom? Mengurus simptom ni contohnya ialah kalau kita selalu pening kepala, kalau kita biasa kita tengok orang yang selalu pening kepala ni dia simpan ubat paracetamol dalam handbag ke ataupun dia ambil ubat ni hari-hari. Dia mungkin hilang pening kepalanya tetapi dia
berlaku lagi. Esok datang lagi, lusa datang lagi. Dia merawat hanya gejala yang dia nampak. Dia bukan merawat penyakit. Itulah maksudnya. Jadi yang penting kita rawat penyakit. Kita rawat pada akar umbinya. Jadi itulah yang perlu kita fahami. Bukan setakat merawat gejala yang kita nampak. Sakit kepala ke, sakit perut ke, ataupun pening-pening ke. Itu semua simptom, bukan penyakit.